Cinta akan tanah air bukan sekadar laungan, tetapi didikan awal sejak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya kemerdekaan bukan sekadar peristiwa sejarah yang tersisip kemas di dalam buku teks, tetapi ia adalah ruh perjuangan, nafas bangsa dan denyut nadiwatan yang harus terus dipupuk dan dipelihara, terutama dalam kalangan generasi muda. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melakukan inisiatif mewajibkan pemakaian lencana jana gemilang pada pakaian murid-murid di bawah institusi pendidikan KPM bermula 21 April tahun 2025 jelas menunjukkan kepentingan memperkukuh semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak. Namun, persoalannya, siapakah yang paling awal dan paling hampir untuk menyalakan obor semangat patriotik ini? Jawapannya ialah ibu bapa. Ibu bapa bukan sahaja pendidik pertama dalam kehidupan seorang anak, malah mereka merupakan pencorak nilai, jati diri dan kecintaan kepada tanah air. Dalam era digital hari ini, tatkala anak-anak muda terpengaruh dengan budaya luar, maka menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk menyemai rasa bangga menjadi anak Malaysia bermula dari dalam rumah sehingga menyentuh hati. Namun, kita sering dimomokkan bahawa generasi muda pada hari ini semakin kurang semangat patriotisme. Untuk itu, kami terpanggil untuk membincangkan tentang satu maudut yang cukup signifikan, iaitu peranan ibu bapa dalam mengukuhkan semangat patriotisme. Baiklah sidang hadirin, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Boleh kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel yang sudi bersama kita pada hari ini. Panel pertama, saudara Ethan Ang Guang Shun, merupakan pengerusi Kelab Rukun Negara. Apa khabar saudara? Sihat, bersemangat saya pada hari ini. Panel kedua, saudara Nihal Trash, anak lelaki P. Tia Karajan, merupakan pengerusi Kelab Sejarah dan Patriotisme. Selamat datang saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Dan saya, Nur Madah binti Nur Muazzam, yang akan mempengerusikan forum kita pada hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Vernacle Tajia Hau. Selamat datang diucapkan kepada semua. Baiklah sidang hadirin, saya yakin anda semua pasti sedang tertunggu-tunggu. Oleh itu, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum pada hari ini dengan menjemput panel pertama, saudara Ethan Ang Guang Shun, untuk mendefinisikan forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Baiklah hadirin sekalian, perlu saya katakan bahawa topik kita pada hari ini cukup menarik. Bukan sahaja saya ingin berkongsi soal patriotik menjelang bulan Ogos, tetapi saya juga amat tertarik untuk berkongsi pengertian tersebut secara lanjut agar kita lebih memahami dan menghayati tajuk forum kita pada hari ini. Secara literalnya, Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan ibu bapa sebagai orang tua, yakni emak dan ayah. Patriotisme pula dapat ditaktifkan sebagai semangat cinta yang kuat terhadap tanah air. Manakala meutuhkan pula bermaksud mengukuhkan sehingga lengkap dan sempurna. Menerusi aspek konseptual pula, ibu bapa melibatkan tiga entiti, iaitu ibu, ayah dan anak yang mewujudkan sebuah institusi kekeluargaan. Manakala bagi patriotisme pula memetik kata-kata mutiara Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, rakyat dengan hati yang tabah haruslah menegakkan satu bangsa dan satu negara, memandang kehadapan dengan penuh keyakinan akan memastikan keamanan dan kemakmuran, kesentosaan dan kebahagiaan.
Seterusnya kita beralih kepada frasa mengutuhkan. Frasa ini merujuk kepada peranan dominan ibu bapa dalam meneguhkan aspirasi dan semangat patriotisme yang sedia terpasang di dalam jiwa anak-anak secara berterusan. Maka secara rangkumannya dapatlah kita fahami mauduk forum kita pada hari ini bertujuan untuk kita sama-sama menilai kepentingan peranan yang harus dimainkan oleh ibu bapa dalam usaha mengutuhkan, meneguhkan dan memantapkan perasaan cinta dan bangga akan negara dalam diri anak-anak. Saya rasa setakat itu saja dahulu. Berbalik kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Ethan atas pendefinisian yang cukup jelas. Seterusnya saudara Nihal, apakah kepentingan peranan ibu bapa dalam mengukuhkan semangat patriotisme? Terima kasih saudari pengerusi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan bapa merupakan insan yang paling dekat di hati anak-anak. Mereka lah yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan menjaga anak-anak bagai menataminya penuh. Pertalian antara ibu bapa dan anak merupakan sesuatu yang tiada galang gantinya. Setiap didikan dapat bertegas hasil. Seorang anak bermula daripada ibu bapa di rumah. Sekiranya didikan itu dengan cara yang baik, maka eloklah segala tingkah laku anak-anak dan begitu juga sebaliknya. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Apabila kita melihat seorang anak itu berbudi bahasa, bersopan santun dan bertingkah tinggi, maka kita pasti akan memonolog, baik budak ini pandai kedua orang tuanya mendidik. Selain itu, menurut pakar psikoterapi klinikal dari Pantai Terapi Center Petaling Jaya, Dr. Koh Teck Kian, faktor asuhan dan teladan yang dimainkan oleh ibu bapa berperanan penting dalam membentuk perwatakan anak-anak. Hal ini membuktikan bahawa suasana kekeluargaan yang ditunjukkan oleh ibu bapa mampu mempengaruhi kemenjadian anak-anak. Dalam konteks ini, ibu bapa bukan sahaja berpotensi memainkan peranan yang signifikan tetapi dominan dalam konteks untuk memastikan semangat patriotisme yang ada dalam diri anak-anak utuh, iaitu sempurna kemenjadiannya agar mereka menjadi generasi yang meneladani pepatah, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi menjadi penawar, mendukung dan mendalakkan kepentingan negara dalam segenap aspek. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Nihal. Seterusnya, saudara Ethan, bolehkah saudara menerangkan apakah peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa bagi merealisasikan usaha ini? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Semua sedia maklum, dunia tanpa sempadan telah menggugat nilai patriotisme dalam diri anak muda. Sebagai golongan terdekat dengan anak-anak, jelaslah bahawa beberapa ajakan paradigma dapat diimplementasikan oleh ibu bapa dalam usaha mengutuhkan semangat patriotisme dalam diri anak-anak. Antara peranan yang dapat dimainkan oleh ibu bapa ialah menjadi suri teladan kepada anak-anak sejak mereka kecil. Ibu bapa haruslah menampilkan pengaplikasian nilai patriotisme yang jitu agar dapat dicontohi dan diteladani. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menjadikan tempat-tempat bersejarah seperti Negeri Melaka dan Muzium Negara sebagai lokasi pilihan untuk dilawati bersama ahli keluarga. Ini sedikit sebanyak menyemai benih-benih patriotik dalam jiwa anak-anak. Saya rasa setakat itu saja dahulu. Berbalik kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Ethan. Seterusnya saudara Nihal, apakah pendapat saudara berkaitan perkara ini? Terima kasih saudari pengerusi. Anjakan ke-9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 memberikan penekanan terhadap pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam memperkaskan sekolah. Hal ini kerana pendidikan yang berkesan bukan usaha daripada satu pihak semata-mata, kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Hadirin sekalian, penglibatan ibu bapa dalam aktiviti yang dirangka oleh pihak sekolah dapat mengutuhkan semangat patriotisme. Pelibatan yang sebenar merujuk kepada kuasa memperkasakan sekolah yang ada pada ibu bapa dalam sarana sekolah. Misalnya, ibu bapa boleh turut serta dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah sempena Bulan Kebangsaan
seperti menghias kelas serta merangsang dan memotivasi anak-anak untuk menyertai pertandingan bersajak, menulis tempen dan lakonan yang bukan sahaja dapat memartabatkan nilai bahasa Melayu dan menyanjungi bulan kebangsaan, malahan dapat meneguhkan lagi nilai patriotisme dalam diri anak-anak. Baiklah, saya rasa setakat itu saja. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Saudari pengerusi, izinkan saya mencela. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Saya setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh saudara Nihal sebentar tadi. Mungkin tidak semua cakna bahawa sistem pendidikan kebangsaan telah dirangka dengan berstruktur melalui penekanan elemen merentas kurikulum yang menerapkan nilai patriotisme menerusi dokumen standard kurikulum pendidikan. Oleh yang demikian, ibu bapa sewajarnya juga perlu turut sama memainkan peranan dalam memastikan kelangsungan ilmu secara berkesan. Di rumah, ibu bapa boleh memastikan anak-anak mendalami subjek dengan lebih baik seperti memberi bahan bacaan ilmiah. Hal ini dapat memberi teladan kepada mereka selain menerapkan nilai-nilai murni. Natijanya, anak-anak akan mula cakna dengan perkembangan isu semasa selain dapat menerapkan lagi semangat patriotisme dalam diri anak-anak. Saya rasa setakat itu saja dahulu. Berbalik kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Ethan dan saudara Nihal atas lantaran idea sebentar tadi. Pak kata pepatah, siapa yang menanam, dia mendapat hasilnya. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama melihat apakah impak yang diperoleh daripada usaha yang telah dilakukan. Oleh itu, saya buka kepada mana-mana pihak ahli panel untuk membincangkan tentang impak yang akan diperoleh. Dipersilakan. Baiklah, pada pendapat saya, anak-anak patriotik adalah kunci kemajuan negara. Apabila ibu bapa mendoktrinasi nilai mendahulukan kepentingan negara dalam jiwa dan diri anak-anak, mereka akan sedar beri pentingnya kita mendahulukan negara dalam setiap pelakuan kehidupan kita, termasuklah dalam bidang sosial ekonomi. Anak-anak yang telah dipupuk dengan kesedaran untuk membelajarkan wang dalam pasaran tempatan akan memberikan impak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengekalkan dan melancarkan aliran tunai di dalam negara. Kesannya kita juga dapat membentuk semangat ekonomi patriotik dalam kalangan masyarakat. Saya rasa setakat itu saja. Berbalik kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Nihal. Seterusnya, saya beri peluang kepada saudara Ethan. Mungkin ada perkongsian yang ingin disampaikan. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, anak-anak patriotik pembentuk identiti negara mampu melihat dunia bukan dari unsur rasisme, tetapi membesar dengan menghargai adat, budaya dan aspirasi negara. Aspek ini dapat melihatkan impak peranan ibu bapa yang telah dimainkan. Jadi, saya berbalik kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Baiklah, secara kesimpulannya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat patriotisme dalam diri anak-anak kerana ibu bapa merupakan suri teladan. Baiklah, perkara ini dapat kita lihat seperti nak dilenturnya buluh biar dari rebuhnya, nak dibentuknya jiwa biar dari didikan dari ibu bapa. Oleh itu, sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.